Hello, hai, Assalamualaikum. Ramai mungkin pernah dengar tentang Shirutto, mungkin pernah dengar masuk pada FYP kan. Tapi sebenarnya apa yang menarik tentang Shirutto ni? Okey, you explain serba sedikit, mungkin korang boleh faham. Shirutto sebenarnya mengandungi IPPA1, iaitu ekstrak penapaian gandum yang dikaji berkaitan dengan pengaktifan sistem imun. Senang cerita, badan kita ni sebenarnya setiap hari dia berdepan dengan macam-macam patogen, macam-macam cabaran, stres, kurang tidur, perubahan cuaca dan rutin yang padat. Sebab tu sistem imun ni penting untuk kita jaga. IPPA1 membantu menyokong fungsi dan pengaktifan sistem imun termasuk peranan makrofag sebagai antara sel pertahanan badan. Dan yang paling you suka, Shirutto ni memang dirumuskan sebagai makanan tambahan untuk diambil secara oral. Jadi, kita boleh jadikan ia sebagai daripada rutin penjagaan kesihatan harian. Ikut dos dan arahan penggunaan yang disyorkan, bukan tunggu badan dah tak okey baru kita nak jaga tau. Kita jaga kesihatan dari sekarang sebab prevention is better than cure. Okay? So, harap membantu. So, jangan lupa follow my content supaya korang dapat info yang bermanfaat.